Tengok keadaan. Kita Cikgu, saya nak quiz block lagi sekali. nak kuis tu cikgu tak sempat nak sediakan. Tapi tak apa, kita tengok sekali kita habis kelas awal ke. Kita ada masa kita buat kuis, okey? Okey. Nampak kuis macam minggu lepas ke? Ya, blocket. Ya, Sama blocket. kan? Saya nak. Saya Okey, okey. nak. Boleh lah, cikgu. Okey, insya-Allah. Kita nak semangat Kita nak jawab nak mulakan kelas. Kita jawab soalan. Kita tengok dulu buku. Okey? Jadi muka surat, semua buku muka surat 17. Unit berapa? Unit 6. Unit 16. Muka surat 16. Muka Okey, ni. 16. Ya. Nampak tak dekat skrin? Nampak. Okey. Jadi unit 6, apa tajuk dia? Minda positif badan aktif badan. Bagus. Minda positif, badan aktif. Okey. Kita tengok bahagian A. Berikan respon berdasarkan maklumat diberikan. Okey. Apa yang dalam gambar ni? Apa yang ada dalam petikan ni? Gambar. Kamu nampak apa ni? Ni apa? Lemak payah pula cikgu. Mereka sedang buat apa ni? Berjogging. Jogging. Okey. Ni sedang buat apa ni? Bersenam. Bersenam. Okey, gambar yang ketiga. Main badminton. Main badminton. Okey, jadi mereka sedang bersenam dan bersukan. Betul tak? Okey. Jadi yang pertama. Tengok soalan yang pertama. Siapa nak cuba nak baca sebagai ibu? Siapa nak jadi ibu? Saya. 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 Okey, Alisha, ibu. Amsha. Amsha jadi anak, boleh? Boleh. Kita jawab terus boleh? Boleh. Okey? Okey. Alisha cuba baca soalan yang ibu tanya ni. Amir, apakah kebaikan berjogging? Okey, apakah kebaikan berjogging? Cikgu, Syed Iman nak pergi Apa dia? Syed Iman nak tandas. Okey, boleh Seiman. Okey, Amsha. Amsha boleh tak bagi jawapan? Boleh sihatkan badan. Muka surat berapa? Muka surat 16. 16. Okey. Tengok, ibu tanya Amir. Amir, apakah kebaikan berjogging? Macam mana kamu nak tahu yang mana satu jawapan dia, Amsha? Berjogging. Macam mana kawan-kawan? Kawan-kawan boleh tolong? Tak. Berjogging boleh sihatkan badan. Menyihatkan badan. Okey, macam mana? Kamu kena tengok pada gambar kan? Tengok ni, ibu tanya berjogging. Tengok kata kunci dia ialah berjogging dan kamu kena tengok pada gambar. Gambar dia yang ni mereka sedang berjogging. Jadi, apa kebaikan dia? Menyihatkan badan. Okey, kebaikan berjogging ialah menyihatkan badan. Okey. Boleh Amsha dan kawan-kawan? Boleh. Kena tengok gambar dan maklumat yang diberikan. Okey? Okey, siapa panggil cikgu? Saya. Ah, Kenapa Alisha? Alisha ke panggil cikgu? Mana ada? Oh, siapa yang panggil cikgu tadi? Okey. Cikgu. Dia ke? Dia panggil cikgu? Ya. Okey, kenapa dia? Sekarang muka surat berapa? Oh, muka surat 16. Okey, semua buka muka surat 16. Okey, Alisha baca dialog yang kedua. Dialog yang kedua. Iya, yang ni. Faiz.
mengeluarkan kebaikan bersenam dan bersukan. Okey. Siapa nak cuba jawab? Saya Okey, Zaim. mengeluarkan toksin melalui peluh. Okey, mengeluarkan toksin melalui peluh. Okey, nampak tak mereka kalau gambar yang kedua ni mereka sedang bersenam dan bersukan. Sama juga dengan gambar yang ketiga. Okey, tapi awak boleh pilih lah. Gambar yang kedua ni pun boleh. Okey, jawapan dia. Dapat mengeluarkan toksin melalui peluh. Kebaikan bersenam dan bersukan dapat mengeluarkan toksin melalui peluh. Sekejap. Cikgu tulis panjang sikit lah kebaikannya. Semua salin tak jawapan? Salin. Okey, mengeluarkan toksin melalui peluh. Okey, siapa nak baca dialog yang ketiga? Saya. Okey, adik. Saya. Okey, adik baca dialog atau dia cuba jawab. Okey, adik. Zaki, selain itu apakah kebaikan bersenaman dan bersukan? Bersenam dan bersukan. Okey. Apa dia? Melancarkan peredaran darah di dalam tubuh. Okey, bagus. Okey, selain itu dapat melancarkan peredaran darah di dalam tubuh. Siap. Apa? Laju Alisha. Sudah siap. Okey, di dalam tubuh. Okey, jadi soalan yang pertama ni lah yang agak tricky. Kamu kena tengok. Tengok soalan dia tanya tentang kebaikan berjoging. Kamu kena cari gambar mana yang nampak jogging tu. Itulah jawapannya. Kalau yang dialog yang kedua ni, dia cuma tanya kebaikan bersenam dan bersukan sahaja, kan? Jadi kamu boleh pilih daripada gambar yang kedua ataupun yang ketiga jawapannya. Boleh semua? Boleh. Okey. Apa-apa kalau soalan kamu bagi gambar, kamu kena perhatikan dulu gambar, okey? Untuk cari jawapan yang tepat. Okey, dah ke? Dah habis salin? Belum. Belum. Okey. Belum. Okey, cikgu zoom sikit nah. Dah ada. Cikgu dah siap. Dah siap. Yang lain dah ke? Dah hampir. Belum, cikgu. Belum. Okey. Laju sikit. Peredaran. Dah. Dah. Okey. Tunggu ada yang tak siap lagi. Dah siap ke semua? Dah? Boleh cikgu teruskan? Belum, cikgu. Belum. Okey. Okey, yang dah siap cuba kamu tengok muka surat 17.
Cuba jawab sambil-sambil tu. Dah cikgu. Dah, okey. Paulina? Okey, kita tengok muka surat seterusnya, muka surat 17. Okey, Syed Iman cuba baca soalan. Soalan yang apakah yang perlu di... Yang mana cikgu? Baca arahan soalan yang atas, yang B. Baca petikan, kemudian jawab soalan. Okey, jadi soalan minta kita baca petikan, kemudian jawab soalan. Okey, apa yang ada dalam petikan ni? Petikan ni tentang apa? Punca makanan. Punca-punca keracunan makanan. Jadi, ini puncanya. Okey. Tak. Cikgu punya ni tak naik. Okey, kejap-kejap nah. Okey, jadi punca-punca terdedah kepada 3. Apa akibatnya? Yang pertama, boleh apa punca-punca keracunan makanan? Makanan terdedah kepada Serangga seperti lalat. okey, yang kedua, Makanan sudah basi. yang ketiga, Makanan disediakan di tempat kotor. okey, jadi antara punca keracunan makanan yang disebutkan 3 tadi. Okey. Tanda tu, kalau tanda-tanda keracunan makanan pula apa? Apa dia? Sakit perut, Berasa loya. berasa roya, Muntah-muntah. pening kepala dan Muntah. muntah-muntah. Okey. Kamu jangan keliru. Okey, yang ni punca. Cikgu highlight dulu punca. Okey, punca apa yang menyebab punca keracunan makanan? Macam mana boleh berlaku keracunan makanan jika makanan itu terdedah kepada serangga? Selain itu, makanan sudah basi dan makanan disediakan di tempat yang kotor. Yang ni pula, yang 4 ke bawah ni adalah tanda. Apa yang terjadi jika kamu terkena keracunan makanan? Okey, jom kita tengok soalan yang pertama. Siapa yang gelah? Sekejap. Okay, Aryan cuba baca soalan. Apakah yang berlaku jika makanan terdedah? Okey, apakah yang berlaku jika makanan terdedah? Siapa nak cuba jawab? Cikgu, Saya. berapa? Apa dia? Buku surat berapa? Muka surat 17. Saya. Okey. Siapa nak Saya. cuba jawab tadi? Siapa yang jawab saya tadi? Okey, siapa nak cuba jawab? Apakah yang berlaku jika makanan terdedah? Ada tak yang nak cuba? Saya. Okey, siapa dia tu? Imran. Bukan. Saya. Bukan, siapa tu? Cik Iman. Okey, Syed Iman. Makanan yang terdedah akan terdedah akan dihinggapi serangga seperti lalat. Wah, bagusnya Syed Iman. Okey, macam mana Syed Iman dapat jawapan ni? Ataupun Dapat macam buat mana? sendiri. Ha? Dia buat sendiri. Itulah jawapan Syed Iman ni. Jawab sini. Okey. Kamu boleh tengok kalau soalan macam ni kan, apakah yang berlaku jika makanan terdedah? Okey, kamu cari kata kunci yang sama dalam soalan dengan jawapan dalam petikan ni kan. Kamu cari dekat mana yang ada perkataan terdedah, makanan terdedah. Ya. Dekat bahagian mana? Punca ataupun tanda-tanda?
Punca. Dekat punca kan. Yang number berapa cikgu tanda? Nombor satu. Number number 1. Okey. Nampak tak? Dia sama. Okey. Apa yang berlaku kalau jika makanan terdedah? Makanan akan dihinggapi serangga seperti lalat. Okey. Okey, bagus Cik Iman. Cepat jawapan. Okey, itu contoh cara yang kamu boleh mudah untuk kamu cari jawapan lah. Kamu tengok perkataan yang sama dalam soalan dan juga dalam petikan. Okey? Boleh ke? Okey. Jadi kamu kena ambil dari makanan yang terdedah akan dihinggapi lalat. Hinggapi serangga seperti lalat. Sekejap. Dah. Okey, tak ya. Okey. Dah ke? Belum. Belum. Okey. Dah. Dah ke? Dah. Okey, dah. Kita tengok soalan nombor 2. Siapa nak baca soalan? Saya. Siapa sebut nama? Ya. Okey, dia. Mengapakah kita tidak boleh makan makanan basi? Okey. Mengapakah kita tidak boleh makan makanan basi? Okey, cuba kamu tengok dalam petikan. Di mana makanan basi itu berada? Punca. Bahagian punca. Jadi apa? Punca apa ni? Makanan basi ni Makanan adalah? disediakan di tempat kotor. Tak boleh makan makanan basi kerana keracunan makanan. Okey. Okey, kamu tengok ni. Makanan basi ni berada di punca keracunan makanan. Okey, jadi kalau kamu makan makanan basi ni boleh menyebabkan apa? Keracunan makanan. Menyebabkan keracunan makanan sebab makanan basi ni adalah punca kepada keracunan makanan. Okey, boleh tak? Kenapa kamu tidak boleh makan? Sebab punca akibatnya akan menyebabkan keracunan makanan. Okey. Kamu tengok balik dekat mana? Okey, makanan basi ni berada dekat punca dia. Punca-punca keracunan makanan. Kalau kamu makan makanan basi, akibatnya adalah Sakit perut. akan kena keracunan makanan. Okey. Okay, kalau lebih spesifik tu kamu boleh kena sakit perut, macam muntah-muntah. Okey. Macam mana kamu nak jawab jawapan yang penuh? Kita tidak boleh makan makanan. Makan Basi. kerana keracunan makanan. Kerana boleh menyebabkan keracunan makanan. Okey. Boleh mengakibatkan keracunan makanan.
boleh makan makanan si kamu boleh. Oke, siap. Mengakibatkan Okey. Boleh? Habis boleh. tadi? Boleh. Boleh. Mengakibatkan tu kamu boleh gunakan menyebabkan. Okey. Boleh menyebabkan keracunan makanan ataupun boleh mengakibatkan keracunan makanan. Okey, boleh kita teruskan pada soalan nombor 3? Boleh. Okey, Hayan cuba Hayan baca soalan nombor 3. Saya ke? Ya Hayan. Apakah apa Apakah apakah kesannya jika kita makan makanan di gerai yang kotor? Ya, okey. Apakah kesannya jika kita makan makanan di gerai yang kotor? Okey, macam cikgu cakap tadi, kamu kena tengok dalam petikan, dalam gambar. Cari mana makanan disediakan di tempat kotor. Dekat bahagian mana? Ketiga. Punca. Nombor 3, bahagian mana? Punca. Punca. Punca yang boleh menyebabkan keracunan makanan. Jadi, kalau kita makan makanan di gerai yang kotor, apa yang terjadi? Apa akibatnya? Pening kepala. Muntah. 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 Kamu boleh bagi secara... Okey. Kita Kamu pening tengok dah. ni dekat petikan. Dekat petikan ni, dekat gambar. Okey, sekejap. Okey, sama macam tadi juga. Okey, makanan disediakan di tempat yang kotor ni ada dekat bahagian punca keracunan makanan. Okey. Jadi apa? Bila kita makan makanan yang disediakan di tempat kotor ni boleh menyebabkan apa ni? Menyebabkan apa ni? Keracunan makanan. Keracunan makanan. Okey. Sama juga jawapan dia macam nombor 2 tadi. Okey, sebab dia tanya apa? Sebab dia berada dekat punca-punca keracunan makanan. Semua ni boleh kesan dia. Nombor 1, nombor 2, nombor 3 ni adalah kesan kepada punca keracunan makanan. Okey? Macam mana kamu nak jawab cara yang panjang? Saja. Kita makan Jika kita makan makanan di gerai yang kotor, kita makan. akan mengalami keracunan makanan. makanan Okey. yang kotor, kita akan Mengalami keracunan makanan. makanan. Okey. Ataupun kamu boleh tulis jawapan macam cikgu buat ni ya. Kita boleh mengalami keracunan makanan jika kita makan makanan di gerai yang kotor. Kita boleh mengalami keracunan makanan.
Jika kita makan, ambil balik daripada soalan. di gerai yang kotor. Pandai. Cikgu, apa lagi sekali? Apa dia? Apa lagi sekali tu? Kita boleh mengalami keracunan makanan jika kita makan makanan di gerai yang kotor. Okey. Sama je, cumanya Ya. kamu terbalikkan saja. Cikgu terbalikkan saja, cikgu letak dulu kesan dia baru cikgu salin balik soalan. Kalau kamu boleh tulis jika kita makan makanan di gerai yang kotor, kita boleh mengalami keracunan makanan. Sama saja maksudnya, okey? Kotor. Okey, Belum. belum. Okey, jadi selalunya kalau soalan macam ni, kamu kena perhatikan dekat maklumat yang dia berikan saja, okey? Okey, tak apa, kamu salin dulu. Cikgu cuma nak bagi tahu je. Dah dapat jawapan. Belum. 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 Patung Belum. helikopter. Helikopter turut pada. Belum. Belum, okey, salin dulu. Jika kita makan makanan di gerai yang kotor, yang Okey, dah siap? ja. Kejap, okey. You can lost the flowers. I was Dah ke belum? dah. Okey. Kita tengok soalan nombor 4. Tak nak saya. Saya tak Okey, Ruhi baca soalan, Ruhi. Apakah tanda-tanda kita mengalami keracunan makanan? Okey. Apakah tanda-tanda kita mengalami keracunan makanan? Okey, mana tanda-tanda keracunan makanan? Ya, ada 4. Dalam petikan ni, di mana? Apa tanda-tanda keracunan makanan? Sakit Sakit perut, perut, keras Ah. pening pening kepala, kepala, muntah-muntah. Muntah-muntah. Okey. Jadi, kalau kamu dapat soalan yang macam ni, kamu kena maklumat tu kamu kena cari dekat mana je bahagian yang letak. Okey, macam soalan nombor 2 dan 3 tadi kan. Dia berada dalam punca-punca keracunan makanan. Jadi, jawapannya mestilah berpandukan kepada punca-punca keracunan makanan. Apa akibat dia? Akibatnya kalau kamu makan makanan basi boleh mengakibatkan keracunan makanan. Okey? Jadi soalan nombor 4 dia tanya tanda-tanda keracunan makanan. Kamu tengok dekat gambar yang tanda-tanda keracunan makanan. Okey, apa dia? Macam mana kamu nak jawab? Tanda-tanda kita mengalami keracunan makanan ialah sakit perut, muntah-muntah, rasa loya dan pening kepala. Okey, bagus. Okey.
Semua dapat tak jawapan kawan kamu bagi tadi? Tanda-tanda kita mengalami keracunan makanan ialah Saya tak. salin balik. Okay, ni cikgu dah gariskan ni. Kamu ambil dari tempat yang cikgu garis. Ya. Tanda, ya Allah. Tanda. Cik. Wah, cicingnya lah. Tanda-tanda kita mengalami keracunan makanan ialah Cikgu tak nampak. Saya tak. Cikgu selepas ni ada kuis tak? baru 2 muka surat. Kita buat malam ni. Cikgu dah pukul 8.32 cikgu. Tanda-tanda. Dah pukul 8.30 dah. Ya, minggu lepas dah buat kuis. Tanda-tanda kita. Hai, pen cikgu ni lambat pula. Tanda-tanda apa cikgu? Tanda-tanda kita mengalami keracunan makanan ialah apa Ialah dia? 4 tadi tu. ialah sakit perut, pening kepala, beras loyak dan muntah-muntah. Betul. Kan cikgu lambat. Olmok. Jangan cakap dia hilang pula. Tanda-tanda kita mengalami Okay, semua boleh tulis ke bagi habis? Cikgu punya pen lambat lah. Mengalami keracunan makanan. Siap. Dah siap? Sana mengalami keracunan makanan Cikgu Makanan. ialah sakit perut, berasa loya, pening kepala dan muntah-muntah. Tulis 4 tu ke? Tulis 4 tu. Tu. Sakit perut. lepas ni nak kuis. Berasa loya. Keracunan makanan ialah Muntah-muntah. cikgu punya pen lambat sangat. Okey, semua dah habis tulis? Dah. Dah cikgu. Dah cikgu. Okey. Semua tengok muka surat 18. Okey, muka surat 18. Cikgu nak kuis cikgu. Nak kuis? Okey, sekejap. 8.45 kita habiskan dulu. Kita habiskan sikit lagi. Okey? Okey. Okey, kita tengok. Isi tempat kosong dengan kata sendi nama. Wow, macam senang je. Cikgu nak terima sendiri. Senang. Okey, kita jawab. Sama-sama cikgu sebut nama, kamu cuba jawab. Boleh? Ya. Cikgu saya. Okey, siapa? Sebut nama. Dia. Adik. Okey. Dia, adik nombor 2, Zaim. Siapa dia? Tak tahu. Amsyar. Slow sangat suara Amsyar. Alisha. Dengan Alisha. Okey. Okey, cuba baca soalan pertama. Dia. Pameran gaya hidup sihat diadakan daripada pukul 8 pagi hingga pukul 5 petang. okey.
Kita tengok pameran gaya hidup sihat Dari. diadakan Dari. dari. Okey, dari ni kena arah A-R. AP. Masuk. Arah, tempat dan masa. Okey. C. Dari ni kena APT. Sorry. Arah, A. APT. APT. Sorry, arah, tempat dan masa. Arah, Nama saya tak ada. tempat dan Cikgu masa. Pameran gaya Okay, hidup jadi soalan ni kita tengok ada masa. Jadi kena kata sini namanya ialah dari. Okey, nombor 2, Adib. Kurus gigi dan ubat gigi percuma itu akan diberi kepada semua murid. Urus gigi dan ubat gigi percuma itu akan diberikan kepada Semua semua murid. murid. Okey, bagus. Kepada ni digunakan untuk orang ataupun pihak yang menerima. Okey. Sama saya. Ada orang atau penerima. Penerima. Okey. Kepada. Okey, nombor 3, Zaim. Lebih baik kamu berjoging daripada bermain permainan video, kata Encik Luqman kepada Syahri. Okey, jadi soalan ni dia nak cakap tentang dia nak bandingkan. Lebih baik kamu jogging daripada bermain permainan video. Okey. Jadi daripada ni dia lebih kepada perbandingan. Daripada ni, sekejap ya. Perbandingan. Okey, nombor 4, Amsyah. Semua murid diminta berkumpul di Dewan Sekolah untuk mendengar ceramah kesihatan. Okey, bagus Amsyah. D ni untuk kata sendi nama untuk apa? Menunjukkan tempat. Okey. Okey, yang terakhir Alisha. Cikgu, Ya. nak minum air boleh? Oh, boleh Aira. Okey, Alisha nombor 5. Sorry, nombor 4 pula. Murid yang mengalami keracunan makanan dibawa ke klinik. Okey, dibawa ke klinik. Okey, ke ni menunjukkan apa? Kata sendi nama untuk arah atau tempat yang dituju. Jadi klinik ni adalah tempat yang dituju. Ke. Okey, bagus semua. Tempat dan arah. Cikgu tulis kat sini lah. Tempat atau arah yang dituju. Okey. D, yang terakhir. Saya dapat. Sesuai padan ayat dengan kata arah. Okey, ni cikgu baca, kamu jawab sama-sama, boleh? Boleh. Okey, nombor 1. Murid-murid tahun 3 gemilang berbaris di guru. Hadapan. Di hadapan. Nombor 4. Okey, nombor 2. Makanan itu sudah dihidangkan di Atas. meja makan. Di atas. Atas. Kan, makanan kena di atas, takkan di bawah meja kan? Okey, nombor 3. Puan Azura memasukkan pakaian kotor ke mesin basuh. Dalam. Dalam. Okey, yang terakhir. Buah betik yang dikait itu jatuh di pagar. Buah pagar. Okey.
Bagus semua. Nak main kuis ke? Sabar, sabar, cikgu saya Semangat Cikgu main nak main kuis. kuis. Okey lah. Sebabkan dah habis, cikgu bagi kamu main kuis. Cikgu nak bloket. Cikgu saya nak bloket. Okey, kita main bloket. Tak Yeah. nak. Saya nak main bloket. Yelah. Bloket. Cikgu tak nak. Cikgu nak yang hacker tu. Yang mana? Saya nak bloket. Cikgu, saya nak bloket. Cikgu, yes, bloket. Ya, bloket. Saya nak bloket, yay. Oh, saya nak bloket. Okey, satu game je tau. Okey. Yelah. Habis satu game tu, ada masa kita bincang. Sekejap. Cikgu nak yang warna hijau, nak warna hijau. Ha ha ha. Okey, Cikgu. Pasal apa cikgu? 10 soalan. Cukup ke 20? Tak. 10. Banyak sangat, 30 saya tak sempat. Okey, 20 dah 20. Okey. Dah 28. Oh, dah ada jawapan. Okey, tak apa. Muskim. Okey, yang mana? Okey. Minggu ni cikgu nak racing. Cikgu bagi racing. Sebab minggu lepas dah buat 2 ni kan? Cikgu, saya nak klasik. Saya nak klasik, cikgu. Nak apa? Klasik. 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 Klasik je. Klasik, okey. Klasik. Siapa Tak, nak- saya nak tengok klasik macam mana dulu. Saya ikut cikgu. Oh, okey. Kita tengok klasik. Klasik Tak macam nak. ni. Simple Tak je. nak. Okey, Tak kalau nak. racing ni best. Cikgu dah Tak bagi nak. tahu Tak nak. nak. Cikgu, factory. Factory, cikgu, factory. Factory. Ha? Nak cyber hack. Cikgu, factory. Okey ni. Okey. Okey, kita try yang ni lah. Kita try yang ni pula. Okey. 5 minit je cikgu bagi. Lah, janganlah. Jangan 5 minit je. 5 je. Saya tak sempat. Kita nak bincang. 10 minit lah, cikgu. Oh, lama sangat. Alamak, saya sempat. Feeling sempat. 20 soalan je. Okay, jap, Cikgu, cikgu saya share. boleh tu. Display ID. Kita dah nak habis masa. So, cikgu Cikgu, kena saya try bagi cikgu. 5 minit je. Cikgu, saya play Okey, ID. dah. Dah. Cikgu dah bagi dah. Dah masuk. Dah masuk ke? Belum. Cikgu, saya play ID. ID dia 512664. 512664. Okey. Cikgu dah. Sekejap. Kita tunggu berapa orang masuk. 10. Lagi 5 orang. Betul tak 5 orang lagi? 4 orang lagi. 2 orang lagi. Lagi 2 orang, 3 orang, seorang lagi. Okay, mana seorang lagi yang belum masuk? Seorang lagi. Okay, Syah dah cikgu start. Okay, 1, 2, 3. Oh, yes. Tak pandai lah. Next. Okay dah. Loading. Let's go. Mereka hackernya. Takutnya. Miau. Cikgu macam ni. Bila ayam kita kata betul. Adik makan sedikit. Adik Bagi perkataan adik buah. makan. Saya cakap nanti. Hehehe.
Cikgu, Jodoh saya bilangan. tadi terkeluar. Awak terkeluar? Ha. Macam mana terkeluar? Alamak. Rasa macam, tapi ada 14 orang ni. Tapi saya Oh, Aulia. Buku bukan ini tadi. ayat. Tadi saya terkeluar daripada Zoom. Oh, Tapi terkeluar pada Zoom. Ustaz ni saya masih ada. Okey. Tak apa, terkeluar pada Zoom tak apa. Aulia ada tak ni? Sebab Aulia punya, okey ada. Bila ayat. Credit. Susah tak soalan? Kita tak boleh tengok soalan. Kejap lagi baru kita bincang baru kita boleh tengok. Lazat. Salah. Lepas tanya yang sesuai yang untuk ayat. Berapakah? Okey, masa lagi 3 minit lebih je. Cikgu lagi siap pun. Make all batu dah same colour. Oh my god. Itu saya kena buat lagi lah. Alah, Ha? tak payah lah. Kenapa saya Laju kena ni buat? adik ni. Saya kena buat Dah. Adik duk hack orang tu betul tak jawapan dia tu? Mana? Dan ni. Kita punya radio mesti. Telur ayam. Kakak membaca. Ya. Salah. Saya Okey, lagi 2 minit. Okey, sempat lah kita bincang je lagi. baru sampai sini, cikgu. Nombor berapa? Saya tak tahu. Tak tahu. Tak apa, jawab je. Yang mana tak sempat tak apa. Aulia. Kita Ibu bincang je lagi. menyimpan sayuran di dalam. Ada yang terkeluar lah. Ada seorang terkeluar. No, hey. Itu diletak atas meja. Yes. Alah. Ayo, jangan hit saya. No. Simon dan dunia bermain lagi pada perkataan dan dalam ayat 1 minit lagi. Cikgu, saya siap lagi cikgu. Tak apa, jadi kita bincang sama-sama. yang Ya Allah. mereka Give me biscuit. Baik, ini tengah. Ihnya. Cikgu, lepas ni nak lagi cikgu. Sempat lagi kita dah bincang lah nak main lagi. Hit lagi. Kena hack lagi. Saya hack Elsa Duk hack tu jawapan betul ke tak? Jangan. Tak apa, ni yang sedih. Kamu kena jawapan tu yang betul. Jangan kira kredit. Okey, 5 second lagi. 4, 3, 2, 1. Alamak. Tak sempat nak habiskan. Saya hanya dapat ikan je. Semua lelaki ya. Nombor 7. Semua lelaki yang ni. Yang macam mana cikgu nak view. Cikgu view report dulu. Nombor 3. Ish. Kita tengok. Cikgu tak bagi tu. Diorang lah tu hack. Saya boleh. Okey, paling banyak dapat. Adik dapat jawab 20 soalan. Tapi adik salah. 6. Adik jawab habis. Cikgu boleh dari buat saya tak keluar. cikgu? Ha?
Boleh keluar tak? Tadi saya keluar. Terkeluar pula. Siapa yang terkeluar? Hayan? Guys. Ishan? Okey, banyak yang tak dapat jawab 20 soalan Tak. tak sempat. Banyak Okey. sangat cikgu. Tak cukup 5 minit. Cikgu nak 5. Cikgu tak sempat. Oh loh. Please lah cikgu. Tak pula. Cikgu ada satu. Okey lah, cikgu bagi 10 soalan je hari tu. Sebab masa dah nak habis. Cikgu nak emas. Cikgu saya nak Nak chef cikgu nak chef. Nak chef cikgu nak chef. Nak chef. Nak chef. Nak chef. Nak chef. Nak chef. Nak chef cikgu nak chef. Kita try cafe. Chef kan? Cafe. Betul tak? Nak chef. Nak cikgu. Lain pula. Okey. Okey, ni 5 minit juga cikgu bagi. Sebab nanti soalan kamu akan berulang-ulang. Kalau tak. Tapi tadi saya tak sempat nak jawab. Tadi 20 soalan. Yang ni 10 je. Okey. Masa kita dah nak habis dah. Okey. Dia punya ID 986268. Kenapa Iman tak dapat tekan jawapan? 986268. Tak jadi apa-apa. Mesti kali kedua ni tak jadi apa-apa ke semua dia. Dia titik Imran. Alah. Saya tak dapat join. Alamak. Boleh tak Imran? Oh, saya baru join. Ni dapat Imran jadi penguin. Betul Okey. saya penguin. 3 orang lagi. Tak, saya masuk balik. Mana penguin? 3 lagi. Penguin dah kena. Oh, mana Seorang lagi. Penguin ada. Seorang lagi. Siapa yang belum? Ya. Isyal. Okey. 13 orang lagi. Isha ni Isha. Isha tak ada. Saya masuk dah. Saya try dulu. Lagi satu Imran tu saya terkeluar. Imran tu saya ambil Ahmad Imran punya. Saya buat yang baru. Okey. Jadi mana Isha ni? Isha tak ada pun ni. 2 penguin. Ada 2 penguin. Mana Isha? Penguin dua nama. Isha tak keluar. Mana penguin? Cikgu kau dengan dia. Mana dia? Cuba tengok Dia letak emoji. Okey, boleh cikgu start? Boleh. Start ya? Boleh. Okey, 1, 2, 3. Yes. Next. Yes, po. Saya nak main. Ini kata nama bukan itu. Berah. Pilih perkataan dengan ejaannya betul. Baru-baru main tidak salah. Saya nak main. Susah. Siapa yang tak boleh main? Alah. Ni goreng. Pilih perkataan dengan ejaan yang betul. Oh my god. Cikgu. Pilih kata nama bukan hidup. Kata nama Am. Senang je ya. Saya tak tulis kata yang ejaan. Tapi kenapa dia kata darab. Boleh masuk. Darab. Oh dah masuk. Darab. Dah masuk dah? Dah. Okey. Cikgu. Cari ejaan yang betul. Baca betul-betul. Goreng. Yay. Betul. Bye. Ya. Susahnya.
Combo. Dah, bye-bye. Susahnya. Apa yang susah? Soalan susah ke? Tak adalah tak susah. Boleh. Cuba baca soalan, cuba nak dengar. Tak nak. Masuk Tak nak. salah. Ini Asyik salah je. Bila kata Baca betul-betul soalan. hari ini manusia. Combo siapa nak combo ni? Salah lagi. Ya Allah banyaknya. Ialah buruk. Big shop. Ayah orange. Di sana lah kacau. Bye-bye. Selamat makan. Penjaga. Thanks. Bye-bye. Amir dan banyak tak nak jus orange. Saya ambil yang jus orange. Tak siapa nak lipis. Combo. Kacau lah. Orang. Dan Arif. Okay dah. Dia ke sini. Sini ke sini. Ada perkataan dengan ejaan. Ini ke sini. Is it shop? Awak, Amsyah. Iya dulu. Tak ada minit lagi. Kita kata nama hidup. Ayah. Kata nama khas. Kata nama khas senang je. Alamak. Cikgu je. Oi, sarapan ke sini. Sarapan ke sini. Ni ke sini. Sudah. Roti tak ada. Lala. Stop food. Semua perkataan berikut Sabar. kecuali 20 saat. alamak. Cikgu je. Oh my god, Cikgu je. Cikgu tak boleh kontrol masa. Bye-bye. Pasal selamat makan. Okey, cepat mana? Ni ke sini. 2, 1. Tamat. Tak sempat. Alamak. Nombor 3. Aira nombor 3. Nombor 9. Nombor 5. Tapi alhamdulillah. Wow, Zaim jawab sampai 30. Dia nombor 2. Zaim berulang soalan dia. Dia nombor 2. Adik jawab 29. Wih, banyaknya kan. Oh, maknanya kamu boleh jawab banyak kali lah. 10 soalan je kan jadi. Tak ni cikgu. Saya dah memorize dah. Saya dah. Awak dah ingat dah soalan. Cikgu nak tahu defense. Dah habis dah masa. Cikgu nak bincang pun tak sempat dengan kamu. Cikgu dah pukul 9. Sama layu. Itulah. Cikgu tak sempat lah nak bincang dengan kamu ni. Nak tengok soalan tadi kamu jawab. Cikgu, ada relief. Cuba tengok. Pilih kata nama bukan hidup, negara. Pilih kata nama am hidup, manusia. Kata nama khas hidup, ayah dan sang kacang. Senang je soalan. Cikgu, tadi saya nombor 3, sekarang nombor 2. Kali saya nak jadi nombor 1. Okay, tak apa. Next time insyaAllah kita buat lagi ya. Next time. Alah. Dah, cikgu buat kuis ni bukan yang untuk kamu menang nombor 1 tu je. Untuk Kamu belajar. kena jawab. Untuk belajar kena jawab jawapan yang betul. Kira pun kalau tu at least dapat jawapan yang betul juga. Yalah. Next time cikgu nak buat satu game saja, lepas tu kita bincang balik jawapan. Ini cikgu next time. Alright. Okay. Cikgu dah boleh keluar ke?
Itulah Nak kelas kita dah habis. pilih Battle Royale. Okey. Lepas ni kita Cikgu. jumpa lagi minggu depan, okey? Cikgu nanti. Cikgu nanti nak question lagi. Okey, kita jumpa minggu Cikgu next depan. time pilih Battle Royale. Okey, Nanti next time pilih insya-Allah. Battle Royale. Abang cikgu nanti nak Bye, question bye-bye. lagi. Bye-bye Okey, cikgu. okey. Cikgu ada kelas tahun 6 ni. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih semua.